Latihan sumatif soalan nombor 4. Raja di sebelah menunjukkan sektor MON bagi bulatan dengan sudut theta radian dan jejari JCM. Diberi perimeter sektor adalah 18 cm dan luasnya adalah 8 cm kuasa 2. Bentukkan sepasang persamaan serentak yang melibatkan jejari dan theta, seterusnya jejari dan theta. Okey. So, maklumat pertama kita adalah perimeter 18 cm. Luas sektor adalah 8 cm kuasa 2. Jadi kita boleh pecahkan perimeter adalah jejari tambah lengkok. Jejari adalah J tambah J, lengkok adalah J theta sama dengan 18. Manakala luas pula adalah 1/2 J squared theta sama dengan 8. Okey, bentukkan dua persamaan serentak melibatkan. Jadi J 2J tambah J theta sama dengan 18. Ini memang dah persamaan serentak. Untuk A lah. Jadi untuk B kita nak selesaikan ada dua persamaan. Kita ada persamaan pertama 2J tambah J theta sama dengan 18. Persamaan kedua 1/2 J kuasa 2 theta sama dengan 8. Jadi saya akan buat kaedah pergantian. Masukkan di sini, kita boleh faktorkan J bersamaan 2 tambah theta 18 dari J sama dengan 18 bagi ataupun okey tak, mungkin terlalu panjang. Kalau saya jadikan theta sebagai akar rumus, so J theta 18 tolak 2J, lepas tu theta sama dengan 18 tolak 2J bagi J. Masukkan di sini, gantikan. Jadi 1/2 J kuasa 2 18 tolak 2J bagi J sama dengan 8. So J dengan J boleh potong. Jadi J darab ni, J darab ni. Okey, dan saya tak nak potong banyak sangat. Jadi 18 J tolak 2J kuasa 2 bagi 2 sama dengan 8. Ini sebelah 18J tolak 2J kuasa 2 16. Bawa semua ke kanan, 2J kuasa 2 tolak 18J tambah 16. Jadi boleh tekan kalkulator untuk cari dia. Ini degree 2 ikut 18 16. Jadi kita dapat J sama dengan 8, J sama dengan 1. Jadi kita ada 2J, 8 dan 1 boleh masuk ke sini balik. Jika J sama dengan 8, maka theta 18 tolak 2 8 bagi 8. So 18 tolak 2 bagi 8 bagi 8 dapat 0.25. Tapi jika J sama dengan 1, theta 18 tolak 2 1 bagi 1. So 18 tolak 2 16. So ini reject reject. So kita ambil ni sebab radian untuk theta tak boleh lebih pada 2 pi.
2 kali pi tak boleh lebih 6.28 lah. Ni dah lebih 16 ni dah lebih 6.28, so reject. Jadi maka J kita adalah 8, theta adalah 0.25 rad. Ok, selesai.